Sekali penyakit ini mula timbul dalam masyarakat, dia akan terus merebak dan dia akan terus meruncing. Perkataan Nabi Lut alaihissalam Allah rakam dalam Quran. Bagaimana dia berdakwah, dia pi satu tempat. Dia kata setungguhnya kalian mendatangi lelaki dengan lelaki, min dunin nisa, kalian tinggalkan perempuan. Dan kata Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Bayan tafsir, sebahagian kecil ada juga tuan-tuan, dia bila ada hak lelaki dengan lelaki ni, ada perempuan ada juga, tapi sikit. Yang banyak tersebar, orang tak malu. Zaman tu legal, secara legal, seperti mana tuan-tuan tengok di sebahagian negara Eropah hari ni, berkahwin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dia tak malu, dia buat majlis perkahwinan terang-terang, besar-besaran, panggil orang, boh dalam Facebook, boh dalam TV. Macam itulah pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Seperti mana pada zaman Nabi Lut homoseksual itu legal, siapa pun tak malu. Kira berkahwin buat kenduri, terlampau biasa, tak ada siapa malu. Perasaan tak ada apa. Perasaan redha dengan maksiat tu sudah mula menular. Dan itu petanda yang sangat buruk di dalam umat ini. Tuan-tuan, lagi bertambah umur umat Nabi Muhammad, makin elok ke makin teruk? Nabi kata kalian akan melihat semakin jauh umat aku dengan kehidupan aku, dengan zaman aku, iman mereka akan semakin berkurang. Sekali penyakit ini mula timbul dalam masyarakat, dia akan terus merebak dan dia akan terus meruncing. Dia bukan ke belakang makin sembuh tuan, dia akan ke depan. Tuan-tuan akan tengok, wallahu alam. Tetapi begitu sifat yang diceritakan oleh Rasulullah yang akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan lagi teruk. Haidin, satu platform bimbingan agama eksklusif oleh Ustaz Wadi Anwar. Langgan sekarang, jadikan Haidin sahabat ilmu anda.